أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سبب. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وبجعل itqiha sadaqaha, mana itulah ataf kepada bi'aqdihi bila waliyin, yakni wa khussan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nikah. Dikhususkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab nikah ni, itu bi'aqdihi bila waliyin. Tu. Jadi hubung kepada situ wa bi ja'li itqiha sadaqaha. Jadi juga setengah daripada khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan merdeka nyonya amah itu ialah sebagai sadaqaha, mas kawin nyonya amah. Itu hanya untuk Nabi sahaja, tidak bagi orang lain. Kama ataqa Safiyata, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ataqa, hamzah tadi, ataqa Safiyata, Nabi memerdekakan akan Safiyah, wa ja'ala itqaha, dan menjadikan merdekanya Safiyah tu, yakni dia merdeka itu sebagai sadaqaha, sebagai sodaknya, makna mas kawinnya, mas kawin kepada Safiyah. Tu. Jadi hak ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tu. Khasais dia. Wa man'ihi nikahi amatin, dan juga atau kepada bi'aqdihi bila waliyin. Ana setengah daripada khususiyah bagi Nabi dalam bab nikah ni. Wa man'ihi, dan tegahnya Nabi nikah amatin akan nikah amah. Tu. Nabi tegah. Walau muslimatan, sekalipun amah itu hamba tu ialah muslimah. Li'anna nikahaha, kerana nikah akan amah itu mu'tabarun, diiktibarkan bi khawfil anati, dengan takut kepada jadi berzina. Jadi orang merdeka sebab boleh dia menikah dengan amah, dengan hamba, ialah apabila tak ada orang-orang merdeka yang sudi nak berkahwin dengan dia. Tu. Jadi bila tak ada orang yang merdeka sudi nak berkahwin dengan dia, sedangkan keinginan berkahwin dia tu dah kuat sangat dah. Bimbang takut jadi anati, maknanya zina. Takut zina, maka bolehlah dia menikah dengan amah. Tu pun sorang je. Tu. Nikah dengan amah tu sorang amah.
Bukan taklim ana nisbah kepada dia menikah dengan amah tu seorang aja amah. Jadi walau muslimatan meskipun amah wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maksumun. Sedekah makna nabi tu maksum. Jadi tertegah nabi ni menikah dengan amah. Saat ni dengan Safiyah. Safiyah saat ni nabi merdeka ke. Safiyah saat ni nabi merdeka ke dulu. Tu Jadi maknanya jadi apa nama? Jadi merdeka lah Safiyah tu. Jadi tertegah nabi itu daripada berkahwin dengan amah. Tu. Ada orang lain boleh menikah, orang merdeka lain boleh. Tapi boleh menikah tu kalau takut jatuh pada zina. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang merdeka sudi nak menikah dengan dia. Pas Nabi ada ihtimal nak jatuh pada zina. Tentu tidak. Maka dengan sebab tu tidak boleh Nabi menikah dengan amah. Sebab amah tu sebagai penyelamat je. Tak ada arah. Tu. Wahwa maksumun, sedangkan Nabi itu maksum. Terpelihara, yakni daripada zina. Wa bifaqdi mahri hurratin. Dan menikah dengan amah tu satunya khaufil anati. Takut zina. Yang keduanya ialah tak ada mahar hurrah. Mas kahwin. Orang panggil mas kahwin standard orang merdeka tu tak ada. Tu. Hurrah. Jadi wa nikahu fata ghinan. Jadi nikah Nabi ghinan anil mahri halan wa ma'alan kama marra. Maksudnya bapa maknanya Nabi tu tertegah dia menikah dengan amah. Dia menikah dengan amah ni ada dua sebab. Satunya takut jatuh pada zina. Sebab tak ada orang merdeka nak ke dia. Jadi dia nak berkahwin. Tak dapat tidak dah. Jadi bimbang takut terjatuh oleh zina. Yang keduanya ialah kerana tak ada. Bapa boleh menikah dengan amah. Tak ada mahar hurrah. Nabi maknanya takut zina tu tentu tak sebab Nabi maksum. Yang kedua mana takut mana kerana tak ada mahar. Tak ada mahar hurrah. Nabi mana terkaya daripada mahar. Nikah Nabi itu terkaya mahar halan wa ma'halan kama marra sebagaimana telah lalu. Tu. Au nikahi kafiratin walau kitabiyatan li'annaha tukrahu suhbatuhu wa fil qabari sa'altu rabbi alla uzawwija illa man kana ma'i fil jannah. Dan tidak boleh berkahwin. Jadi au nikahi kafirati makna tak boleh tertegah mana atau kepada mana atau kepada man'ihi nikah amatin. Mana tertegah dia nikah orang kafir walau kitabiyatan. Tak boleh. Nabi tak boleh menikah dengan kitabiyah. Ada orang lain boleh. Sebab apa? Li'annaha. Kerana kitabiyah ni dimakruhkan berdamping akan Nabi. Wa fil khabar. Pada hadis sa'altu rabbi. Nabi kata aku menanya ataupun meminta akan Tuhanku. Allah uzawwija bahawa aku tidak berkahwin melainkan man kana ma'i fil jannah. Melainkan orang yang bersama aku dalam syurga. Tu. Jadi kafir walaupun kitabiyah tidak. Tu. Jadi hak tu Nabi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang lain boleh menikah dengan mana kafirah yang dia ialah kitabiyah. Itu juga khasais min khasaisir rasul. Man kana ma'i fil jannah fa'atani, maka Allah Taala memberi akan daku, makna izinkan. Masa bahawa aku tak menikah malaikat orang yang bersama dengan aku di syurga. Tu. Orang lain dak walau Nabi sekalipun berkahwin dengan orang yang tidak sekali dalam syurga. Siapa dia? Isteri Nabi Lut. Nabi Lut dia berkahwin dengan isteri dia. Isteri dia tak sekali dengan Nabi Lut dalam syurga. Tu.
Nabi tidak, Nabi minta. Bahawa saya tidak berkahwin melainkan dengan orang yang bersama dengan saya dalam syurga. Bermaknanya walaupun kitabiah ada. Hanya boleh berkahwin. Mana lain daripada Nabi sah berkahwin. Tapi tidak. Mana jadi? Dengan sebab tu Nabi tidak khusus bagi Nabi saja. Rawahu al-Hakimu meriwayatkan hadzal hadis oleh al-Hakim wa sahhaha isnadah, mentasihkan akan isnadnya, isnad hadzal hadis. Wa kharaja bin nikah at-tasarri, keluarlah dengan nikah ialah buat hamba. At-tasarri buat hamba, jadikan hamba. Lain. Jadi falahu, maka harus bagi Nabi SAW ayatasarra bi kitabiyatin alal asah. Tu. Buat hamba, kitabiah boleh. Tu. Boleh. Tapi berkahwin tak sebab Nabi minta. Alal asah itu pun di atas wajah yang asah fi Raudhah, di dalam kitab Raudhah Imam Nawawi, wa asliha, dan asal kepada Raudhah Imam Rafi'i. Wa bihilli tazawujihi aktsara min arba'in. Khususiyah bagi Nabi juga, ataupun lagi ialah halal wa yahil wa bihilli tazawwujih, dan dengan halalnya tertentu dengan Nabi, wa khussa Rasulullah SAW, dengan halal berkahwinnya Nabi aktsar min arba'in, lebih daripada 4 orang perempuan. Ila ghairi nihayatin, sehingga kepada tidak ada nihayah. Boleh. Seberapa ramai. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'munun, diamankan akan dia. Ini kerana dia adalah amin minal jur, daripada zalim. Nabi selama mana pun tidak akan berlaku zalim sebab dia maksum. Orang lain tak boleh. Sekat pak tu kerana Allah Taala memang tahu dah. Apa sekat pak kemampuan untuk berlaku adil lebih daripada pak tak boleh. Tu. Dia mudah, kita orang beriman ni dia jadi sangat mudah. Kita akan mudah faham perintah Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, mudah kita faham. Jadi maksudnya kita faham hikmah dia. Jadi bapa sekat pak boleh berkahwin. Jadi makna daripada kenyataan ni, makna sekarang dia mencetus pemikiran kepada kita. Jadi maksudnya itu memantapkan lagi. Memang orang beriman dia begitu. Dia sentiasa melihat segala hukum Allah Ta'ala itu adalah yang terbaik. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia. Beri faham kepada dia. Bapa pak orang. Sebab selain daripada Nabi kita Muhammad SAW, selain daripada Nabi tak mampu nak berlaku adil lebih daripada 4. Dia mudah. Walaupun kadang-kadang kita nak menjelaskan kepada itu, dia adalah dia punya orang panggil penjelasannya. Walaupun kita tak mampu untuk memberi penjelasan, tapi kita faham. Bila Allah Ta'ala kata sakat pak, bermakna 5 kita tak mampu dah. Itu makna kita makna kembali kepada ayat mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita nampak comelnya Islam syariat Islam semakin mendalami. Semakin mendalami kita belajar syariat, maka kita akan nampak kecantikan syariat ini. Sehingga kita rasa berbahagia. Itu yang namanya ubudullah habir redha. Sembalah Allah Taala dengan redha. Dengan rasa gembira, happy, makna rasa seronok kita buat ibadat. Sebab apa? Sebab kita nampak comel. Kita tak rasa terbeban, tak rasa berat. Dan itu orang panggil akan membantu kita untuk lebih, orang panggil jadi istiqamah, maknanya jadi betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang panggil sehingga tidak berlaku kepincangan dari sudut yang lain. Comel dari satu sudut, tetapi kita tak mampu pada sudut yang lain tak mampu. Dan akhirnya itu jadi orang panggil satu perkara yang memudaratkanlah kepada kita dan juga kepada orang lain. Jadi begitu. Bila kita nampak comelnya Islam syariat, hak haramnya haram, segala yang haram, wajib segala yang wajib. Jadi bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah asas dia. Kita bersangka baik, maka tidak tertanya-tanya
bak pola wajib, bak pola haram. Sedangkan benda tu sedap kita kata. Tak, dia tak mari itu. Bila kata haram kita tahu dah. Dengan secara yakin bahasanya tentu ada mudarat. Jadi begitu. Jadi mana wabihili tazawujihi aktsar min arba'in ila ghairi nihayatin, kepada tidak ada hingga. Itu khasais bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. La annahu watulah wa qad mata an tis'in kama huwa masyhurun. Sesungguhnya meninggal dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan 9 orang isteri. Kama huwa masyhur, sebagaimana ianya kata Nabi meninggalkan 9 orang itu ialah yang masyhur. Bukan makna isteri Nabi ada 9. Masa Nabi mati itu yang ada hanya 9. Termasuk mana yang sudah meninggal dunia seperti Khadijah. Dan ada juga mana riwayat mengatakan 11 orang isteri Nabi. Wa tazawujihi bitazwijillahi lah. Itu juga min khasaisir rasul. Setengah daripada khasais, kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengawinkan akan Nabi bitazwijillahi lah, dengan mengawinkan oleh Allah Taala bagi Nabi. Itu khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi orang lain dia kata Allah Taala yang mengawinkan saja, tu tak boleh. Terima ada, berlaku orang bawa ajaran sesat tu, nikah batin tu ialah Allah Taala yang mengawinkan kami. Tu. Min ghairi talaffuzin bi aqdin, tanpa berlafaz dengan aqad. Ini untuk Rasulullah sahaja. Ada dia mengaku dia Nabi juga, Rasul juga. Kenalah ke dianya. Kama fi qissati Zainab binti Jahshin. Sebagaimana pada kisah Zainab bin Jahshin, imraati Zaid bin Harithah, anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca imraati boleh ataupun baca imraatu pun boleh. Wahya imraatu Zaidin boleh. Kita jadikan khabar bagi mubtada maksud. Jadi ialah isteri Zaid bin Harithah fi qaulihi ta'ala. Mana Allah Taala yang mengawinkan Nabi dengan Zainab binti Jahshin. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajna kaha. Zawwajna kaha. Jadi apabila telah selesailah oleh Zaid, daripada Zainab, wataron, yakni akan hajaknya, zawwajnakaha, nescaya kami kawinkan akan dikau ya Rasulullah, akan dia akan Zainab. Tu hanya khususiah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amrihi, dan juga perintah Nabi bitakhyiri nisaihi, dengan memilih isteri-isterinya, fihi, pada dirinya, pada diri Nabi, fi nafsih, pada nafsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun fin Nabi. Jadi dengan memilih oleh isteri-isteri Nabi padanya, pada Nabi, pilih kepada dia baina mufaraqatih, di antara bercerai dengan Nabi, talaban lid dunya, kerana menuntut dunia, bagi dunia Nabi akan beri, wal maqami ma'ah, dan orang panggil bersama dengan Nabi, talaban lil akhirah, kerana menuntut bagi akhirat. Li qaulihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika Allah al-ayataini al-ayataini jadi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika al-ayataini, ada 2 ayat gitu. Qul, katakan akan al-ayatain. Tu sekat tu jadi ambil ayatnya. Al-ayataini, 2 ayat.
2 ayat ni. Tu. 2 ayat. Sampai 2 ayat lah kata sehingga 2 ayat ni. Dia tak sin. Dia nak ayat sekat tu je. Ni. Mana ni nama ni? Jadi ayat itulah makna sehingga 2 ayat lagi. Jadi satu mana kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wali Allah yang kedua inilah yang kedua ataf kepada liqauli ta'ala li alla yakuna mukrahan lahunna ala sabri. Supaya tidak adalah nama mukrihan nabi ni memaksa. Supaya tidak adalah nabi mukrihan orang yang memaksa lahunna bagi mereka itu ala sabri di atas sabar. Supaya tidaklah nabi ni paksa mereka tu nak sabar. Ikut nak mau pilih mau nak bercerai, mau tak boleh nak sabar gak. Kamu nak akhirat mau sabar. Jadi nabi tidak paksa. Nabi beri pilihan, takhyir. Jadi sebenarnya itu sebagai orang panggil ajar lah tu orang panggil ni. Moga demo ni je saya ke Rasul. Siapa dia tak boleh saya kepada Rasulullah. Tapi begitulah adab manusia dengan harta benda dunia, khususnya orang perempuan, khususnya dengan apa nama orang panggil holy, makna pakaian yang kemas. Makna itu memelah. Tu. Iaitu Nabi dia bolehlah lagu tu. Kita jawab dia kak. Kalau kita beri pilih. Pilih. Jawab dia sajalah kitanya. Kalau kita tu memang dah tak berapa dah. Tawa hati dah ni. Tak apalah kita kata lagu tu. Kalau kita duduk saya lagi, jangan duduk kata lagu tu lah. Takut nyanyi kita lah. Kita nak cagar dia. Rupa tak ada, harta tak ada. Kalau ada belaka dua-dua tu tak ada apa. Jadi dan supaya tidak adalah Nabi ni mukrihan lahunna ala sabri. Nabi tak paksa nak sabar. Dia memang tak sabar. Nak dunia. Boleh silakan. Kalau nak sabar. Kalau nak akhirat sabar. Jadi Nabi beri pilihan. Nabi tidak paksa. Alama asara. Di atas barang yang menutamalah. Asarahu li nafsih. Di atas perkara yang menutamalah oleh Nabi. Akan dia akan matu. Li nafsih bagi dirinya Nabi. Siapa dia? Akhirat. Nabi tak paksa isteri dia. Tak si akhirat pun tak ada apa nak dunia pun. Aku boleh tu. Jadi Nabi tak ada paksa di atas sebagaimana Nabi paksa di atas diri dia. Nabi utamakan di atas dia. Ala sabari alal minal faqri daripada fakir. Daripada kefakiran. Wal asawu annahu la yahrumu alaihi talaquhunna, dan wajah yang asalnya bahawasanya sya'an tidak haram di atas Nabi menceraikan mereka itu. Idza ikhtarta, tahu apabila Nabi sendiri memilih akan dia akad at-talaq. Wa annahu law ikhtarat wahidatu minhunna, dan bahawasanya sya'an kalau memilihlah oleh salah seorang daripada mereka itu firaqahu akan berceraikan Nabi, lam yahsul firaq, tidak hasil al-firaqu bil ikhtiyari, dengan pilihan mereka itu. Sebab apa? Li qauli ta'ala fata'alaina am umatti'kunna wa usarrihkunna wa annahu la yusyahatu. Jadi kerana firman Allah Subhanahu wa taala, marilah berlaku fata'alaina semua. Mari berlaku umatti'kunna, saya memberi nikmat akan kamu sekalian. Dan saya lepaskan akan kamu. Wa annahu maknanya la yushtaratu fi jawabihinna faurun, dan tidak disyarat pakai jawab mereka itu, mana azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tidak disyaratkan akan faur, akan segera. Lima fi khabari sahihaini, kerana sabit barang yang pada khabar sahihaini mi annahu sallallahu alaihi wasallam, daripada bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat ayatut takhyir, tak kala turunlah oleh ayat beri pilih tu. Ayat sanalah. Ayatain, dua ayat. Bada'a bi Aisyah, Nabi mulakan dengan Aisyah. Wa qala, Nabi kata, inni dzakirul laki amran
aku nak tolong peringat kepada bagimu akan satu perkara. Fala tubadiri ni. Dia jangan engkau menyegerakan akan aku bil jawabi. Tak payah jawab selalu. Gitulah ke. Ada benda ke kita. Tak apa. Tak jawab selalu pun tak apa ni. Hatta tastamuri abawaiki. Sehingga tastamuri sehingga engkau minta izin. Makna dua ibu bapa mu abawaiki. Tu. Tak apa tak saya jawab selalu pun. Tak apa nantilah mungkin minta pandangan minta arahan daripada ibu bapa. Wa tahrimi nikahihinna fi zaujati ba'dah. Itu kekhususan bagi Nabi juga. Dan atau kepada bi'aqdihi hu'awan dulu. Atau kepada bi'aqdihi wa khussa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditentukan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ialah dengan menharakan nikah mereka itu zaujati isteri-isterinya makna ba'dahu selepas daripada matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dan Nabi ba'da mautih selepas daripada matinya wa illam yadkhul biha sekalipun kalau Nabi itu tidak wati dengan mereka itu sekalipun tak boleh. Makna apabila dah Nabi wafat meninggal dunia tidak ada siapa-siapa pun yang boleh berkahwin dengan mana-mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi tak ada. Kalau katakanlah isterinya itu belum sempat digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh juga. Wa illam yadkhul baina qala ta'ala wa ma kana lakum tidak patut bagi kamu. Tidak patut bagi kamu an tu'zu Rasulullah al-ayata. Tidak patut bagi kamu bahasa kamu menyakiti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayata sehingga akhir ayat. Jadi maksudnya ialah kalau ada orang yang berkahwin dengan mana-mana isteri Nabi selepas Nabi wafat, itu nama dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi itu ialah mak-mak mereka itu. Jadi kalau mak bermakna apa mak? Tak boleh berkahwin. Naam, in ikhtarat jika memilihlah oleh al-mukhayyiratu oleh zaujah yang memilih firaq, ni hak pilih hak tak adilah, pilih bercerai. Naam, ya. In ikhtarat kalau memilihlah al-mukhayyiratu oleh perempuan ataupun zaujah Nabi, zaujatin Nabi yang memilih firaqahu akan bercerai akan Nabi. Fa faraqaha maka bercerailah Nabi akan dia. Jadi fal azhar al-qaulul azhar fi syaril saghir al-qata'u bil hilli. Maknanya putus dengan kata halal. Kalau ada mana-mana isteri Nabi masa Nabi hidup tu makna mereka memilih bercerai dengan Nabi, tu kalau Nabi mati pun boleh menikah dengan tu. Sebab dia telah memilih mana dunia. Wa illa, jika tidak, wa illam yaqta' bil hil, kalaulah tidak diputuskan dengan hil, fala makna li takhir. Maka tidak ada makna bagi takhir. Dan Nabi suruh pilih tu. Jadi maknanya kalau tak boleh menikah dengan bekas isteri yang memilih untuk bercerai, tak ada maknalah bagi suruh pilih tu. Kerana itu dunia. Jadi manakala isteri Nabi semuanya pilih Nabi, memang tak boleh dah. Jadi tak ada lah yang memilih untuk bercerai dengan Nabi. Wa jazama ghairuh, dan ukur jazamlah dengan kata hilli. Jadi kalau kita nak main lah orang panggil ni. Nak main. Kita suka bala-bala. Ni lah bala pandangan pendapat ni. Bila dia kata tak boleh haram kalau Nabi mati menikah dengan Aisyah. Kita kata boleh. Halal. Halal tu mana? Kalaulah semasa Nabi beri pilih dulu. Tapi benda tu tak berlaku lah. Jadi dari segi hukum. Kita bercakap dari segi hukum. Ya, kalau ada mana-mana salah seorang daripada isteri Nabi masa Nabi beri pilih nak dunia ke nak akhirat, dia pilih mufaraqah, maka
Bila Nabi makbul, boleh menikah dengan dia. Tu. Wa jazam wa ghairuhu dan lain daripada al-imam. Wa hakau fihi dan telah menhikayat mereka itu al-iman wa ghairuhu. Fihi pada kata al-hilli itu al-ittifaqu akan ittifaq. Jadi mereka mengatakan ittifaq ulama kata halal. Wa amma ima'uhu adapun amah-amah Nabi. Fa illam yata'hunna, maka kalau Nabi tak pernah wati mereka itu, lam yahrumna, tidak haram mereka itu. Ala ghairi di atas lain daripada Nabi. Kalau Nabi tak pernah jima', tak haram. Wa ila hurrimna, jika tidak diharamkan akan mereka itu. Ima'un Nabi. Ima'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas orang lain. Kalau Nabi wati akan mereka itu. Wa khussa fin nikahi aidan, dikhususkan pada bab nikah juga akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan beberapa perkara lagi daripada tadi. Minha, setengah daripadanya, setengah daripada asya' tu. Tu. Setengah daripada asya' ialah apa dia? Tahrimu imsakihi ila Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis